Hello geng, hari ni Abang Botol nak ajak pergi makan tepi laut. Jom Abang Botol bawa pergi makan tepi laut. Kedai ni Abang Botol tak tahu nama dia apa. Tapi kalau lalu sepanjang Pantai Sigit, depan Plexus, gerai dia yang paling hujung sekali. Untuk makan tengah hari, Abang Botol sukalah datang sini sebab makanan dia okey dan orang dia tak ramai sangat. Untuk hari ni Abang Botol pilih untuk makan dekat sini. Jom. Makanan dia nasi campur Melayu. Hari-hari balon nasi gandak pun boleh muak juga. Jadi pilihan lauk dia pun boleh tahan banyak dan kena dengan tekak Abang Botol. Untuk hari ni Abang Botol pilih ikan keli balado. Walaupun tak sama macam masakan Minang, bolehlah ubat rindu masakan Minang. Sebab Abang Botol kan keturunan Minang. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka, silalah like, komen dan share. Terima kasih. Bye.